buat tak? I buat makeup look ni ramai gila puji cakap makin glowing, mommy's glow, makin cantik. Ni kalau I selfie, look at the glow. Who is this queen? Nampak ni daripada macam ni jadi macam ni. Selfie ni dah pakai 6 jam tapi dia masih cantik, masih ons. Rahsia makeup tu cantik sepanjang hari, I pakai primer ni. This is illuminating primer and dia akan buat you punya makeup nampak glowy yang sihat. Dia buatkan you punya discoloration nampak even. Yang ni ada macam warna merah-merah ni kan bila I pakai. Nampak? Dia macam tone down kan warna merah-merah tu. Buat warna kulit I sekata. Ni Sobella punya illuminating primer. Yang ni dia punya hydrating. Dua-dua ni berbeza. Yang ni kalau you punya kulit kering, you nak lagi moist. Yang ni kalau you nak punya finishing makeup glowy. Ramai tak suka pakai cushion sebab tak tahan lama kan. Tapi kalau you pakai dengan primer ni, makeup you akan tahan lama guys. Ni lepas I dah pakai powder, you can still see the glow. I tak pakai highlighter lagi ni tau. I memang love with this makeup look. And I suka lock makeup I bagi lagi tahan lama. I pakai Sobella punya setting spray yang baru ni. So sekarang pukul 11, kita tengok pukul 3 ke 4 macam tu, macam mana makeup I. Online, even if you're in business, special collections. Sekarang dah 3.53. Korang nampak tak I punya makeup? Masih powdery and masih glowy. Cuma area bibir lah macam dah tercabut-cabut sikit kan sebab I makan tadi. Memang tak ada lagi minyak-minyak bercapuk apa semua, tak ada. And then nampak tak? Tak ada transfer. Pakai makeup ni daripada 11 pagi sampai pukul 4 dah 5 jam. So korang please lah try this primer, best.